Pukul 2.09 pagi 31 Disember 2025. Kurang daripada 24 jam kita akan masuk ke tahun yang baru. So vlog yang korang tengok ni adalah vlog terakhir untuk tahun 2025, season ke-8, iaitu tahun ke-8 aku buat vlog. So dalam vlog ni aku nak share sikit lah progress untuk tahun 2025, terutamanya untuk YouTube aku. Kalau korang tengok pada awal tahun hari tu, planning aku untuk menghasilkan 100 vlog, tapi korang tengok ni adalah vlog yang ke-50. So maksudnya average 6 hari satu video. Sepatutnya aku kena menghasilkan 3 hari satu video. Tapi itulah, ada banyak benda yang berlaku tahun ni dan fokus aku pun banyak lari sebab aku fokus ke platform lain, TikTok terutamanya. Planning aku untuk tahun 2025 ni sebenarnya aku nak buat vlog pakai FX3. Kalau korang tengok pada awal tahun hari tu aku ada beli FX3 dengan lens semua. Cumanya during the process aku perasan dan aku realise satu benda, iaitu kamera tu berat dan besar. Lepas tu banyak kerja. Aku nak set up, nak setting, editing dia lagi kalau aku nak main color grading dan sebagainya kan. Benda tu melambatkan proses dan membuatkan aku lambat untuk buat video. Jadi kalau korang perasan, banyak tahun 2025 ni aku buat vlog pakai phone je. Tapi lately untuk hujung-hujung tahun ni aku banyak menggunakan action cam, terutamanya DJI Action 6. Pada tahun 2022 tak silap aku, ke 2021, boleh dikatakan semua vlog untuk tahun tu aku pakai action cam sahaja. Dan tahun 2023 aku banyak buat vlog menggunakan aku punya Osmo Pocket 3. Video yang korang tengok sekarang ni adalah Osmo Pocket 3. Aku realise beberapa benda, iaitu untuk Osmo Pocket 3 ni, yes, memang nice gila. Dia ada siap bokeh apa semua, sensor dia pun 1 inch, memang best lah. Tapi satu je masalah dia, iaitu manja. Ini adalah kamera kedua aku, Osmo Pocket 3. Aku ada satu lagi tapi dah jatuh barai. Lepas tu aku beli satu lagi. Yang ni pun pernah jatuh. Time tu baru pakai berapa kali 2 kali terjatuh. Anak aku lari ke macam mana tah, terlanggar, jatuh. So still boleh pakai, cumanya bila dia punya gimbal tu macam sangkut sikit lah. Jadi kalau aku nak buat vlog memang tak selesa. Korang tahulah buat vlog aku punya style, selalu aku pegang macam tu. Aku jarang letak static punya kamera, kadang-kadang sahaja. Persiapan aku untuk tahun 2026 ni nak memudahkan aku menghasilkan vlog, dan alhamdulillah rezeki DJI sponsor Action 6 dan aku dah pakai lebih daripada sebulan. Seriously, untuk kamera ni memang best gila sebabnya dia punya sensor square, jadi aku boleh buat vlog. Dan kalau korang tengok TikTok aku pun satu lagi, iaitu Munji Vlog, banyak juga klip-klip yang aku masukkan dekat sana sebabnya aku tak perlu nak risau pasal dia punya resolution dan juga dia punya quality yang sama aku upload dekat YouTube, quality yang sama juga aku upload dekat TikTok. So memang best gila lah. Insta360 pun baru hantar dekat aku. Ini aku tak review lagi, aku tengah test Insta360 Pro Ace Pro 2. So untuk tahun depan aku akan menggunakan kedua-dua action cam ni. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Yang ni best gila sebabnya dah ada flip screen guys. Nice. Kalau buat vlog bolehlah buat macam tu kan. Cumanya yang ni aku nak kena cari dia punya mikrofon. Dia ada jual untuk Insta360, dia ada jual dia punya wireless microphone. Audio akan lebih sedap lagi lah. Setakat ni aku try dia punya audio quality tak sedap sangat. Walaupun dia cakap dah upgrade macam-macam benda, tapi telinga aku dengar tak puas. So aku nak kena cari juga wireless mic dia, lebih kurang dalam 300 ke 200 lebih. Untuk Action 6 aku tak perlu risau sebab aku ada DJI mic tu. Ini pun sebenarnya dah tak convenient sebabnya besar. Jadi aku nak order satu lagi DJI mic mini. Dia ada jual sekatul je, lebih kurang dalam 100 lebih. So aku akan pairkan lah dengan Action 6 aku ni untuk buat vlog. Dan insyaAllah untuk tahun depan 2026 akan banyaklah vlog-vlog aku yang akan keluar. InsyaAllah korang doakanlah dan korang support lah. Progress aku sepanjang tahun ni 365 hari aku dapat gain subscriber baru untuk channel ni, lebih kurang dalam 1200 tak silap aku. So sebenarnya tak banyak, tapi aku tahulah kenapa dia tak banyak, sebab aku tak aktif. Macam biasa, selalunya rutin aku hujung-hujung tahun ni untuk masuk ke season yang baru. Macam 1 Januari besok akan masuk ke season 9, tahun ke-9 aku buat vlog. Dan selalunya aku akan tukarlah aku punya banner dekat channel. Lepas tu kalau korang tengok aku punya macam ada font-font tu semuanya aku akan tukar. Thumbnail punya style pun aku akan tukar, sebabnya untuk rujukan aku. Kalau aku tengok thumbnail ni aku tahu, oh ini season 8 punya. Kalau aku tengok thumbnail ni, okay, yang ni season 6 punya. Jadi aku dah buat standard macam tu supaya lebih teratur untuk aku monitor balik aku punya konten-konten. Dan audio yang korang dengar sekarang ni adalah daripada DJI mic tu. Aku berpuas hati, banyak vlog-vlog aku pun aku pakai connect je dengan Action 6. Di kesempatan ni aku nak ucapkan
thank you kepada korang yang sentiasa support daripada TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, even Telegram. Korang boleh join lah Telegram aku. Link aku ada letak dekat bawah. Dan aku sebenarnya fokus untuk growkan aku punya Telegram tu. Tapi itulah, kadang-kadang terlupa juga nak update dekat sana kan. Dan kadang-kadang aku ada buat juga giveaway dekat dalam tu. Adalah dia punya task-task yang korang kena buat untuk dapatkan hadiah-hadiah tertentu. Feel free to join. Aku ada letak link dekat pin komen. Okay, korang klik situ join. Dan aku nak ucapkan selamat tahun baru pada korang. Tak kisahlah apa azam korang pun. Aku doakan yang terbaik untuk korang semua. Semoga korang berjaya. Dan sepanjang aku buat vlog untuk tahun ni, apa yang aku realise, ada beberapa vlog yang senang nak pergi. Contohnya, kalau aku ada trip, maksudnya audien aku ni suka tengok aku berjalan, pergi explore satu tempat. Dan keduanya, konten aku makan. Konten jalan-jalan cari makan selalunya mudah untuk dapat view. So maksudnya audien aku ni memang suka aku makan jadi gemuk. Dan juga berjalan-jalan. Tapi insyaAllah untuk tahun 2026 ni aku akan usahakan banyakkan konten-konten yang jenis macam tu. Dan aku dapat juga feedback dan juga komen daripada korang, subscriber, recommend beberapa tempat. Ada salah satunya Ulu Bendul ke apa ke tak. Dan semua tu aku akan masukkan dekat dalam list. Jadi kalaulah aku tak tahu nak pergi mana ke apa ke, aku boleh pergi tempat-tempat yang korang cadangkan. So untuk tahun 2026 juga, vlog-vlog aku pun aku akan cuba rajinkan editing. Kalau korang tengok, sebenarnya banyak info-info yang aku boleh selitkan, tapi aku tak selitkan sebabnya aku nak cepat. Dan aku akan cuba simplekan benda tu dan mudahkan benda tu supaya vlog tu lebih banyak information. Bila korang tengok tu, contohlah aku makan dekat Samuai ke, tak ada lagi persoalan daripada korang, boleh tak share lokasi, berapa harga dia. So aku akan cuba selitkan seberapa banyak info yang boleh. Bila korang tengok je vlog tu, korang terus boleh pergi dan dah tahu semua benda. So itu saja untuk vlog kali ni. Vlog bebel je hujung tahun. And besok planning aku nak naik ke Genting bersama family, saja lepak sana satu malam. Dan aku akan turun pada 1 hari bulan lah, InsyaAllah 1 hari bulan. Kalau aku rajin, kalau aku berkesempatan, aku akan edit vlog yang pertama untuk tahun 2026. So itu saja, kita jumpa di next vlog. Thank you for support guys, and jumpa korang tahun depan. Assalamualaikum.